Pernah tak korang dengar tentang seorang lelaki yang sanggup tidur di tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu malam yang sangat berbahaya di saat orang Quraisy tengah rancang nak bunuh baginda? Lelaki luar biasa itu ialah Saidina Ali bin Abi Talib, sepupu dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni bukan sekadar kisah lama, tapi kisah yang penuh keberanian, keimanan dan kasih yang mendalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke kisah yang mendebarkan tu, jom kenal dulu siapa sebenarnya Saidina Ali. Nama penuh beliau, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Beliau ni sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayahnya Abu Talib ialah bapa saudara Nabi. Yang menariknya, Saidina Ali ni antara orang pertama yang memeluk Islam. Waktu tu dia masih kanak-kanak. Bayangkan dalam usia muda, dia dah berani menentang arus, sedangkan seluruh masyarakat Mekah masa tu masih tenggelam dalam penyembahan berhala. Sekarang kita sampai pada peristiwa paling menakjubkan, malam hijrah. Waktu tu, Quraisy dah tak tahan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat satu rancangan besar, nak bunuh baginda secara serentak. Bayangkan, rumah Nabi dah dikepung oleh pemuda-pemuda dari pelbagai kabilah. Masing-masing pegang pedang tajam, menunggu masa. Dan di sinilah datang keberanian luar biasa Saidina Ali. Bila Nabi beritahu bahawa baginda akan keluar berhijrah ke Madinah, Nabi minta Ali tidur di tempat baginda, di atas katil yang sama dengan kain selimut yang sama. Tujuannya, supaya orang Quraisy sangka Nabi masih di rumah. Dan Ali tanpa ragu sedikit pun setuju. Dia tahu kalau Quraisy serang malam tu, dia mungkin dibunuh. Tapi dia tetap lakukan kerana cintanya kepada Rasulullah dan kerana imannya kepada Allah. Bayangkan suasana malam tu. Sunyi, gelap, tapi penuh ketegangan. Di luar, pedang-pedang berkilat. Di dalam, Ali berbaring tenang di tempat tidur Nabi. Subhanallah, keberanian macam ni bukan biasa-biasa. Bila Quraisy akhirnya masuk ke rumah, mereka terkejut. Yang mereka nampak bukan Nabi, tapi Ali. Nabi dah pun selamat keluar berhijrah bersama Abu Bakar. Dan tugas Ali belum habis. Beliau kena pulang semua amanah orang Mekah yang pernah dititipkan kepada Nabi Muhammad. Hebat kan? Walaupun orang Mekah tu musuh, Nabi tetap jaga amanah mereka dan Ali jadi orang yang melaksanakannya. Selepas peristiwa hijrah tu, nama Saidina Ali makin bersinar. Dia jadi antara pahlawan Islam paling gagah dalam banyak peperangan. Badar, Uhud, Khandaq dan banyak lagi. Ada satu ketika dalam perang Khaybar, Rasulullah sendiri serahkan panji Islam kepada Ali dan bersabda, "Aku akan berikan panji ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintainya." Dan lelaki itu ialah Ali bin Abi Talib. Selain berani, Saidina Ali juga sangat bijaksana dan adil. Ucapan-ucapan beliau dikumpulkan dalam buku terkenal Nahjul Balaghah yang penuh dengan kata-kata hikmah dan falsafah hidup. Jadi, bila kita dengar nama Saidina Ali, jangan cuma ingat beliau sebagai menantu Nabi. Ingatlah beliau sebagai simbol keberanian, kejujuran dan keimanannya teguh. Dan kisah malam hijrah tu jadi bukti bahawa cinta sejati kepada Rasulullah dan Allah kadang-kadang ditunjukkan dengan keberanian untuk tidur di tempat bahaya demi kebenaran. Kalau Saidina Ali boleh berani kerana iman, apa yang menghalang kita untuk berani buat kebaikan hari ini?